kita ada tepung gandum, tepung beras, tepung jagung. Kita menggunakan sukatan sudu. Masukkan garam, gula pasir, masukkan gula perang. Gula perang ni kalau boleh wajib hukumnya, bukan sunnah, ya. Cantik guna gula perang yang memang jenis yang halus, bukan yang berbiji-biji, okey? Kita tambahkan baking powder. Masukkan biji-bijian, tak perlu sangai. Okey, kacang. Kita tambahkan air sejuk, ya. Air sejuk hukumnya wajib, bukan sunnah. Yang hukumnya wajib adalah air sejuk dengan gula perang halus, ya. Tak ada sunnah, wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan margarin yang kita dah cairkan. Ya, margarin yang kita dah cairkan. Kita kena letak madu, ya. Madu masuk dalam bancuhan tepung. Masa Cantik beli dekat Jakarta tu, beli banyak sikit je dah habis. So Cantik kongsi resipi dengan korang semua. Teh tu manis ke tak, Kak? Teh herba adalah ramuan semula jadi daripada halia, lengkuas, serai dan kunyit. Teh herba adalah jamu yang Cantik dah keringkan. Rasa dia macam teh o kosong. Bila pisang goreng madu dah separuh garing, kita angkat dulu, kita diamkan dalam 1 ke 2 minit. Ni kita dah diamkan 1-2 minit, lepas tu kita akan double goreng. So masukkan, kita goreng lagi. Goreng yang kedua ni tak perlu lama. Nak rasa dulu pisang goreng madu yang tengah viral dekat Indonesia. Tak manis, cukup-cukup je rasa dia, sangat sedap. Ya Allah, sedapnya.